Yaya, boleh tak tunjuk kat teacher mana bola besar? Mana yang besar? Ada dua. Yang ni dengan yang ni. Mana yang besar? Okey, besar. Pandai Yaya. Okey, pada umur 3 hingga 4 tahun, kanak-kanak yang normal biasanya boleh mengenal pasti membezakan saiz konsep kecil dan besar. Okey. So kita akan tengok sama ada Yaya boleh ke tidak untuk membezakan. Okey. Yaya, cuba teka mana yang kecil. Okey, kecil. Dapat puzzle. Puzzle yang mana? Yellow. Okey, jom letak yang mana? Letak dekat atas. Okey, letak atas. Bagus letak atas. Okey, lagi satu teacher nak bagi. Yaya letak bawah. Letak bawah. Okey, bawah. So, Yaya boleh kenal pasti atas dan bawah. Okey, Yaya, teacher dua puzzle. Dia ada dua bowling. Jom kita balik. Okey. So, sekarang ni, Yaya dah boleh membezakan saiz konsep atas, besar dan kecil dan juga kata saiz besar dan kecil dan juga kata kedudukan atas dan bawah. So, maksudnya untuk 2 hingga 3 tahun, kanak-kanak perlu menguasai kata-kata konsep. Alright, itu saja.